Hai semua, Nurul suka tahu talam suji ni, tapi tak ramai yang buat hantar kat kedai. So kita cubalah buat sendiri. Saja je lebihkan pak suji tu, lagi sedap tau. Okey, Nurul menggunakan AKS Food tepung suji. Senang je nak buat dia. Okey, ini bahagian suji dia. Letak santan cair, kemudian tepung suji. Lepas tu tambahkan garam, gula dan korang ikutlah resepi yang Nurul dah share tu. Rendamkan sekejap, lepas tu baru kita kacau on api sampai lekat macam ni. Okey, bila dah tak melekat macam ni, baru kita letak dalam acuan. Nurul pakai acuan kecil je sebab nak buat sikit je kan, tak buat banyak. So, kita kukuskan dulu 10 hingga 15 minit. Sementara tu kita buat lapisan atas dia yang gula merah tu. Okey, resepi semua ada dekat caption, korang boleh baca satu persatu. Okey, masak dia jangan sampai mendidih tau. Bila dah cukup panas dia, dah tutup api, tapiskan adonan. Bolehlah letak dekat lapisan atas tadi, kukus selama 25 minit. Okey, dah siap dah talam suji mini besi Nurul.